So kita kena try rasa benda ni sedap ke tak. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak tahu kau nampak ke tak? Mon Mukbang Channel, dudung-dudung-dudung. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dudung-dudung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So hari ni kita nak makan apa? Hari ni aku nak makan salah satu produk pada Indonesia, iaitu jari jagung ataupun corn stick daripada Indonesia lah. Kita ada 4 perisa bantu korang ni. Yang pertama kita ada perisa ayam bawang. Ni dia ayam bawang. Lepas tu kita ada perisa sapi panggang. Ni. Lepas tu kita ada perisa balado. Ni rasa balado. And last kita ada perisa keju ataupun cheese. So ada 4 lah perisa kita akan makan daripada Indonesia lah. Aku beli kat mana? Aku beli dekat TikTok. So aku akan sediakan beg kuning lah kalau kau nak try beli nanti. By the way, dalam kandungan ni, satu paket ni kalau kita makan, kalori dia totally adalah 50 kalori. Ini aku buka ayam bawang. Wangi. Sedap aku dia. So aku tabur atas pinggan ni lah. At least kita dapat tahu warna dia macam mana. So ni dia. Makan, kita akan try buka untuk keju. Kita tengok warna dia sama ke ataupun lain. Okay, ni yang keju. Kemudian kita ada buka yang ni juga, iaitu sapi panggang. Kita nak buka untuk balado. Okay. Kita makan dulu yang ni, ayam bawang. Bismillah. Yang ni sedap. Kita makan yang ni pula. Yang cheese tak silap aku depan ni. Cheese dia pekat. Lepas tu kita try yang ni pula, sapi panggang. Yang ni sapi panggang. Not bad. Macam berangin sikit kat makan benda ni. And last kita makan yang balado. Yang balado ni, kalau kau makan dia ada rasa pedas. Memang pedas. Yang ni memang pedas. Yang balado memang pedas. So aku dah makan lah produk corn stick ni daripada Cem-Cem. Memang sangat sedap. Kalau kau nak tahu ranking mana yang paling sedap, aku suka produk ayam bawang. Memang sangat sedap lah. Nombor 2 kita akan letak keju. Nombor 3 sapi panggang. And last aku rasa ni lah balado. Bagi aku memang sangat pedas. Daripada 5 tahap kepedasan dia, aku akan letak antara 2 hingga 2.5. Boleh lah dikatakan pedas. So kalau macam korang bagi kat budak-budak, mesti budak-budak akan makan sebab sangat pedas lah bagi aku. Ada macam rasa menyengat gitu. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku sebenarnya sampai 7 bulan. So assalamualaikum semua and bye.